Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bercerita berkenalan dengan durian Taiwan atau Black Pearl. Okey. Taiwan. Okey, ni sebab ni tadi dah makan sikit, baru saya teringat nak buat konten. Okey. Okey. Durian dia macam lonjong sikit. Okey, tapi yang ni buah grade B, C macam tu lah. Okey. Okey, dia punya ciri-ciri dia, duri dia macam ni. Ada sikit cengkok-cengkok sikit. Okey, dia punya dia kadang dia akan nampak ni. Dia nampak ada colour macam ni tau, warna hijau pisang, pucuk mundur pisang dengan dia ada bintik-bintik je tu. Tu salah satu ciri-ciri yang daripada duri ni lah, Taiwan lah. Okey. Okey, Taiwan ni biasanya range harga dia setara dengan harga TK, okey, di mana dia berada di atas daripada harga IOI, harga udang merah, dan bawah daripada Musang King lah. Okey. Okey. Buah putih je. Okey. Tak seksi pun buah dia, okey, tengok. Tapi sedap, insya-Allah sedap. Okey, ni. Ni. Buah dia putih je tapi biji kesip. Biasanya biji dia kesip. Kecil nampak. Nampak? Biji kesip. Tengok. Kesip. Biji kecil. Rasa dia lemak-lemak berkrim. Ada pahit-pahit sikit. Insya-Allah sedap. Okey. Cuma itulah masalahnya, dia pucat lah kan, kalau tak seksi nampak macam durian kampung je, okey, tapi rasa dia insya-Allah sedap. Okey. Okey, supaya kalau siapa nak berminat dengan durian Taiwan ni, nanti boleh hello kami pada nombor itu terus, sebab buah ni kadang-kadang ada, tak saya ada. Okey. Assalamualaikum, bye bye.